Hai semua, selamat datang ke Jingga Digital. Hari ini saya nak, seperti tajuk video, saya nak tunjuk Microsoft Excel, asas Microsoft Excel dalam masa yang singkat saja. 2 minit macam tu untuk faham. So, basically bila kita buka Microsoft Excel, ini dia punya interface dia punya muka dia. So, yang nombor huruf kat atas ni, A, B, C, D ni, okey, dia adalah dipanggil kolom. Untuk yang kategori nombor ni pula, ia dipanggil row. So, dua ni nak kena tahu dia punya fungsi dia asalnya, sebab setiap kotak ni dia ada dia punya kod dia punya nombor dia. Macam kotak ni yang kita tengah tunjuk ni, dia sebenarnya nama dia A1. Dia dah ada kat sini dah. A1. Okey, yang ni B1. So dia banyak, dia meliputi banyak dia punya ni. So asas nak faham dia ni dua ni dulu. So setiap kotak ni kalau kita boleh letak dia nombor, formula, apa saja yang ada dekat dalam ni untuk kita dapatkan data dan maklumat yang kita perlukan. Biasanya Microsoft Excel ni sangat diperlukan oleh accountant ataupun data analysis. Mana-mana yang menggunakan nombor, Excel adalah tempatnya. So kalau kita nak kalau kita nak rekod peniaga kecil, jual burger, jual nasi lemak, peniaga-peniaga tepi jalan yang jarang menggunakan format sistem accountant yang rumit, tak perlu, hanya pakai Excel saja dah cukup. Sebenarnya kalau perniagaan kecil ni, Excel ni dah cukup dah untuk korang letak apa je maklumat tentang jualan dan juga pembelian. So sampai di sini saja untuk saya bagi tahu. So next saya akan cuba tunjukkan macam mana nak buat jadual dan juga macam mana nak key in masukkan rekod jualan dan pembelian kita. Kalau ada berniaga macam mana pun, kalau ada berniaga yang bukan setakat yang kecil je, kadang-kadang yang dah mula pertengahan sekalipun boleh juga nak rekod dekat sini, ataupun nak bina ruang bajet. Kita akan cuba tengok dari semasa ke semasa. Okey, sampai di sini saja video saya. Jumpa lagi ya untuk next video. Thank you.